ada nama coklat ni. Nama roti ni adalah coklat Sunshine. Okey. Sunshine ni Roti ni flavor apa? Rasa apa? Pusing. rasa coklat. Lagi satu saya dah makan. Chocolate hazelnut. Lagi satu saya dah makan. So saya nak makan ni lah. Tadi dah makan yang ni. Okay, so lagi lagi ni apa ni? cream cheese. Okey, yang ni yang dekat tangan saya, cream cheese. Okey, anda boleh beli kat mana makanan-makanan yang anda nak. Dekat Petronas. Harga dia murah. 7-Eleven. 7-Eleven murah. Murah ke mahal? Murah sangat. RM6. Ni RM6. RM2. RM2. RM3. RM6. RM6. Ni ada ni. Tunjuk. Ni ada Oreo. Cookies cream. Okay. Roti ni suka matcha atau suka kopi. Okey. Tengok tu betul. So yang ni butter dia. Tak butter. Bukan butter. Bukan. Matcha. Ni bawa butter. Dia RM1. Itu RM1.60. Ni RM1.60. Murah je. Murah. Tapi awak kena lah rasa dulu. Kalau macam tak sedap, Telan je. Kalau tak sedap, bagi kat anak awak sendiri lah. Okay, lepas tu saya tengah pegang ni berries. Roti apa ni? Berries. Roti berries. Tapi kita rasa Nak buka yang ni? kita buka berries. Okay, buka. Yes. Wow, dah roti ni. Terus. Tengok. Cuba keluarkan semua. Cuba tengok ni. Bukan roti ni. Tak. Inti dia. Ni. Sedapnya. Rasa mango. Rasa apa? Raspberry. Buah-buah dia ada. Okay. Sedap tak? Sedap lah. Dah. Jangan lupa subscribe tau. Follow. So, jangan lupa follow. So, korang boleh lah pilih roti ni. Dan sebanyak je. Okay? Bye-bye.